Kita bawa cheese besar ni untuk orang-orang Singapura. Okey, hai, assalamualaikum orang-orang Singapura. Orang-orang Singapura, kita dah lama tak nak masuk Singapura. Setahun sekali saja jadual kita ke Singapura. Kita nak beritahu yang kita ada dekat Singapura. Singapore Expo dari 6 sampai 8 hari bulan. Kita boleh buka puasa bersama, boleh sahur bersama. Kita kat situ 3 hari sahaja di Singapore Expo. Kita bawa cheese besar ni untuk orang-orang Singapura. Kita ada menu baru, kita ada pilih cheese stick untuk orang-orang Singapura. Bukan senang kita datang sana setahun sekali. Kita ada buat pilih cheese stick. So roti, korang boleh request tak orang Singapura? Nak roti warna hitam ke, nak roti cakul ke, nak roti lembut? Lembut memang lembut. Warna putih ke, warna roti biasa ke, ataupun warna cakul? Roti cakul, perisa cakul. Makan dengan pilih cheese stick bersama cheese pancur-pancur kita dekat Singapore Expo. Kita bawa cheese besar ni untuk orang-orang Singapura. Okey, hai, assalamualaikum orang-orang Singapura. Orang-orang Singapura, kita dah lama tak nak masuk Singapura. Setahun sekali saja jadual kita ke Singapura. Kita nak beritahu yang kita ada dekat Singapura. Singapore Expo dari 6 sampai 8 hari bulan. Kita boleh buka puasa bersama, boleh sahur bersama. Kita kat situ 3 hari sahaja di Singapore Expo. Kita bawa cheese besar ni untuk orang-orang Singapura. Kita ada menu baru, kita ada pilih cheese stick untuk orang-orang Singapura. Bukan senang kita datang sana setahun sekali. Kita ada buat pilih cheese stick. So roti, korang boleh request tak orang Singapura? Nak roti warna hitam ke, nak roti cakul ke, nak roti lembut? Lembut memang lembut. Warna putih ke, warna roti biasa ke, ataupun warna cakul? Roti cakul, perisa cakul. Makan dengan pilih cheese stick bersama cheese pancur-pancur kita dekat Singapore Expo.